Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okay guys, hari ni saya nak unboxing dan saya nak review Kamen Rider daripada LDCX. Okay, so untuk produk yang ini daripada LDCX ni pun item blind box. Okay, so dia dapat dalam tu secara random lah, kita tak boleh nak pilih. Okay, so ada 6 jenis Kamen Rider yang kita boleh dapat daripada kotak ini. Okay, iaitu Kamen Rider 01, Kamen Rider Geats, Kamen Rider Kuga, Kamen Rider W, Kamen Rider OOO dan Kamen Rider Zio. Okay, so kita tak pernah lagi buka ni barang So agak excited, kita nak tahu macam mana rupa Kamen Rider ni Okay, dia kata kat sini DIY, so kena pasang sendirilah. Okay, dan ini adalah item original. So itu produk daripada China, kita bawa masuk Malaysia. Okay, jom tanpa membuang masa kita buka sekarang. Let's go. Okay, so kita dah buka. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Jom kita dapat Kamen Rider apa. Okay, so dia bagi macam ni agak-agak kita dapat Kamen Rider apa guys. Okay, jom kita buka sekarang. Let's go. Oh, kita dapat Kamen Rider Geats. Nice. Okay, so dia bagi macam ni ni dia punya belt. Okay. Oh, bekas. Okay, so belt ni kita boleh sangkut dekat kita punya pinggang. Okay, dekat pinggang seluar. Kita boleh klip dekat mana-mana. Okay, so kita boleh letak barang kat sini dalam ni. Okay. Okay, dan dibagi sekali dengan figurnya. Okay, jom kita pasang figur ni. Okay, untuk yang ni dia agak simple. Okay, so tak adalah kompleks sangat untuk kita pasang. Simple saja, kita just masukkan kepala dia. Okay, tangan dan kaki dia senang. Okay, dah pun siap kita punya Kamen Rider Geats original LDCX. Sangat-sangat comel guys. Kecil comel je. Okay, dan dia bagi ni sangat comel guys. Okay, kita beri display macam ni pun boleh. Oops. Tara. Nice. Okay, kita boleh simpan dekat dalam dia kot. Boleh simpan dekat dalam. Boleh simpan kamera dia dekat dalam. Okay. Alright. Menarik. Okay, Kamen Rider Geats guys. First box kita terus dapat Kamen Rider Geats. Nice. Cantik guys detailing dia simple but nice. Okay. LDCX Kamen Rider Geats. Okay guys, so itu saja video kita pada kali ini. Thanks for watching. Bye bye.